Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat corak kek marble yang mudah. Okey, ada 2 corak saya akan tunjuk. Okey, ini yang biasa saya buat. Biasa kita tunjuk video laju kan. Ini saya buat slow. Okey, bermula buat macam ni lah. Garis saya macam ni. Korang tahulah macam mana kan. Yang itu tak payahlah saya buat video. Okey, yang ini tarik ke sini, tarik ke sini. Buat macam ni. Macam ni. Okey. Warna dia tu kena, dia punya tepi tu kena warna yang, orang kata warna yang macam hitam ke, warna yang pekat. Supaya bila kita tarik dia buat macam ni kan, dia nampak cantik lah. Okey, tengah tu sepatutnya kena buat tebal sikit. Okey, sebabkan kek ni kecil, saya tak naklah buat tebal. Macam ni. Tolak sini, tarik sini, tarik sini. Tarik sini, tarik sini. Okey, nampak? Dapat? Senang je kan? Yang ini kek perisa Neapolitan. Gabungan perisa, vanila, coklat dan strawberry. Okey, ini satu corak. Okey, satu lagi. Okey, yang ini. Okey, yang ini. Okey, first kita tarik dari sini. Okey, ke bawah, tarik ke atas. Macam ni. Macam ni. Okey, dapat? Senang ke? Senang sangat? Okey. Korang cubalah buat. Ni nak ikutkan senang tapi melorek tu, teknik melorek tu. Okey, cuba buat. Boleh try. Okey, boleh pakai lidi. Yang ini Nida Scriber. Pakai ini, saya lebih selesa pakai inilah. Okey, siap 2 corak. Senang saja. Okey. Selamat mencuba. Semoga bermanfaat.